Alhamdulillah dah siap semua kita punya penanaman yang Pak Din beritahu pagi tadi. Jadi bermakna 20,000 yang terima pada hari Selasa. Hari ni hari Khamis, alhamdulillah petang ni dah siap semua. Ya, kita tengok kebun Pak Din. Okay, dah siap semua, Pak Din dah tanam. Kawasan yang 10 ekar ni bermakna tinggal lagi kawasan yang blok ini saja lebih kurang 1 ekar. Yang lain Pak Din dah tanam semua. Ni plot yang pertama ni kita dah tanam habis. Kemudian tinggal balance sikit lagi. Lebih kurang dalam 3,000 pokok lagi. Pak Din dah tanam kat sini, ya. Nanas MD2 variety yang paling banyak. Kemudian ada MS16. Kita ada tanam juga SG1. Kita ada tanam juga Taino. Kita ada tanam juga Yingki sikit ya. Jadi bermakna yang paling banyak adalah MD2 lah ya. Jadi inilah tengok, ini kawasan Pak Din. Pokok pisang Pak Din tengok kat sana ya. Jadi kawasan ni kita tanam pokok pisang dan juga nanas. Okey, tengok semua sekali. Alhamdulillah dah siap ya. Tinggal balance lagi 3,000 ya. Kita akan tengok, kita tak cukup kita akan belilah ya. Jadi di sini kebun ni ada bantuan daripada Lembaga Pendidikan Nanas Selangor dan Malaysia. Ada juga daripada Mardi. Dan ada juga yang Pak Din beli dan ada juga daripada benih Pak Din sendiri. Alhamdulillah, terima kasih semua agensi-agensi yang memberi bantuan kepada Pak Din ya. Alhamdulillah ni dah 10 ekar ni hampir selesai. Kami ada pekerja permanent Abang Pak Noh. Ya, kalau Pak Din tak ada, Abang Mano akan take over. Abang Mano, lepas tu Wak. Kemudian kita ada part time dah 3 orang. Kawasan ni kami bekerja hanya 6 orang. Alhamdulillah dah siap dekat sini. Petang ni tinggal ni je sebab benih dah habis. Okay, tinggal 2 batas setengah lagi. Jadi dekat sini lebih kurang 3,000 lagi. Last yang Pak Din akan tanam kat sini. Siapa yang nak datang belajar ke apa ke, nak datang melawat, insyaAllah siap semua ni. Kalau Pak Din ada masa untuk boleh datang melawat, untuk datang belajar ke apa-apa, kita boleh berbincang lah kat sini, kawasan Pak Din ni.